Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan kita kata salam sejahtera kepada semua affiliate Buna, kan, kita panggil Buna affiliate ataupun BA semualah. So kepada BA semua, untuk minggu ni kita sediakan rakaman untuk anda. Okey, tujuannya kita nak bagikan tugasan. Okey, so saya akan bagikan instruction kepada anda bagaimana untuk melakukan tugasan, okey, supaya anda boleh kita kata berterusan mempromosikan produk Buna Coffee dekat luar sana lah. Okey, sebab sekarang ni kita dah tahu pasal produk, kita dah tahu sikit-sikit cara marketing yang kita dah buat dan sebagainya, kita dah pandai buat copywriting, kita dah pandai buat kita kata image, kita dah pandai sebenarnya buat video, cuma takut dengan berani je lah, kan. Okey, so sekarang ni bagaimana kita nak pastikan ianya dikenali, ianya diketahui. Okey, tu yang paling penting sekali lah yang kita nak lakukannya. Okey, so sekarang ni saya akan bagi satu spreadsheet. Okey, satu spreadsheet ni Google Sheet lah, menggunakan Google Sheet. Anda boleh scan QR code dekat sini. Saya juga akan bagikan link lah supaya anda boleh edit spreadsheet ni. Okey, tujuan utamanya ni QR code dia ni lah. Okey, tujuan utamanya saya nak anda hantar tugasan supaya saya nak pastikan mana affiliate aktif, mana affiliate yang tak aktif. Senang. Okey, yang mana yang aktif kita bagi lebih perhatian, yang mana yang tak aktif belum bersedia dan sebagainya, tak apalah, kan, nak buat macam mana. Nak tolong pun tak boleh kalau anda tak nak tolong diri sendiri, itu sahaja. Okey, saya ni nak tolong ni, tak keluarkan anda daripada grup, tak tinggalkan, dah sedia datang PM saya bantu. Yang mana yang memang ready ni nak pecut bersama-sama dengan saya, bagi tahu saya siap. Kita guide satu-satu, jangan risau. Memang kita nak bantu, bukan saja-saja nak supaya anda ni kita kata ada barang, ada produk, ada kemahiran, ada skill, tapi tak boleh menjana pendapatan. Saya tak berapa nak gemuk benda-benda macam tu. Okey, nak buat bagi berjaya. Okey, jelas mukadimah untuk minggu ni. Saya tak nak banyak panjang, nanti anda tengok video bosan lama-lama, kan. Tapi video ni kena tengok. Cara nak tengok video ni simple saja, dengar apa yang saya beritahu step by step. Dah tahu step yang pertama nak kena buat apa, pause, buat, patah balik, play, dengar, oh macam ni, pause, pergi buat. That's why kita buat rakaman. Kalau kita tengok kelas benda ni kita buat live, apa akan berlaku adalah anda tengok je, lepas tu habis je kelas tak ingat dah. Okey, nak buat step pertama, sangkut situ, sangkut sini dan sebagainya, kan. So that's why kita memang kali ni kita terus bagi rakaman je terus. Boleh? Okey, minggu depan insyaAllah kita lakukan kelas secara live. Alright, so sekarang ni kita ada BA Content Plan dekat Google Sheets ni, kan. So saya bagi macam mana cara nak gunakan Google Sheet ni. So yang pertama sekali, saya dah senaraikan semua nama affiliate dekat sini lah. Ada 30 orang semuanya, daripada Abdul Rahman sampailah kepada Zuhairin. Okey, kenapa? Yang penting adalah sheet dekat sini adalah nombor sheet anda yang dekat bawah ni. Contohnya, kalau Abdul Rahman dia sheet 1, sebab nombor 1 lah. Kalau Kak Sally 12, so boleh pergi ke 12. Okey, katalah kita ambil Kak Sally lah, Kak Nik. Tekan je kat sini 11 ni, kan. Tekan 11, dia akan buka yang nombor 11 lah. Okey, nama affiliate dah siap-siap dah. Nik Rashida. Nak masukkan nombor telefon silakan, kalau nak saya contact dan sebagainya lah. Okey, and then kat sini adalah affiliate link. Mana nak dapat affiliate link, ini banyak kali dah terangkan. Cara nak dapatkan affiliate link, pergi kepada butang login. Okey, dekat BCL ni, kan, bcl.my affiliate login.
Link ni pun saya akan berikan nanti dalam kita kata ruangan description kat bawah Okey, login dengan akaun affiliates bukan merchant. Dengan akaun affiliates, buka affiliate dashboard. Dekat affiliate dashboard ni anda pergi ke mana tahu? Pastikan dulu merchant ni betul. Pastikan merchant dia adalah UMedan. Okey, pastikan merchant dia adalah UMedan. So current merchant lah UMedan. Barulah betul tu tak? Okey. Ni. Nombor 1 saya sekarang ni. Wow. Okey. Nampak tu. Dah nampak dah. Potong memotong dekat situ. Affiliate ranking. Itu tambahan selingan semata-mata. Maksudnya ada yang dah berhasil lah ni. Dah ada referral dan sebagainya. Okey. So dekat bahagian promotion link dekat sini tekan pada promotion link. Okey. Buna Coffee dia ada 2 landing page. Okey, anda nak guna yang tulis kopi Buna ni bahasa Melayu kan. Anda buka dekat sini yang jenis layout dia macam Shopee, di mana kita ada penerangan produk, kita ada ulasan pelanggan. Mana hilang? Ada ulasan pelanggan dekat sini. Kita ada harga produk dan juga mengenai kami lah, ada dekat sini semuanya. Okey, ini adalah jenis yang macam Shopee, purchase pembelian dan sebagainya. So dekat bawah ni dia boleh masukkan nama, nombor telefon, email, alamat dan juga produk apa yang customer kita nak beli. Boleh Ini adalah landing page pertama. Kalau anda suka landing page yang sebegini, anda copy sahaja link ni. Boleh copy link ni dan masukkan di dalam Google Sheet anda. Paste macam ni. Okey. Ataupun anda suka satu lagi tau, dia ada dekat bahagian bawah ni, dia ada Buna Coffee English. Okey, kalau anda suka yang jenis penerangan macam ni, maksudnya dia terangkan. Okey, dia terangkan berkaitan dengan kopi, kenapa Buna Coffee dan sebagainya. Yang ni kita lebih kepada jenis landing page. Dua-dua pun boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Dua-dua pun boleh buat pembelian. Dua-dua pun boleh kata purchase ni pun ada sedikit kita kata testimonial dekat sini, ada jaminan kualiti, ada FAQ dan sebagainya. Dan buat pembelian kopi Buna dekat sini sama je proses dia, sama je saya menerima kedua-dua. Kita kata website ni untuk pembelian. Jenis customer anda jenis yang nak tahu lanjut, bagi website ni. Kalau jenis yang memang nak purchase je, boleh bagi website satu lagi, tak ada masalah. Okey, dua-dua pun sama je. Okey, so kalau anda suka yang ni, tekan butang copy dekat sini. So pergi dekat link dekat sini dan kita kata paste dekat sini lah. Okey, boleh paste dekat sini, settle Okey, so kita dah ada kita punya link. Tak boleh gerak benda ni pula. Tak boleh gerak. Okey, so kita dah ada kita punya link dekat sini, datang daripada bcl.my. So berikutnya adalah nak menghasilkan kolom-kolom yang berada dalam ni. Apa dia ni UMedan? Ini adalah kita kata jenis copywriting yang nak digunakan di dalam social media anda. Okey, saya dah masuk, dah siap-siap sini logo supaya anda tak lupa. Dah buat copywriting dalam bentuk AIDCA, FAB, PAS dan juga BAB ni, anda kena post dekat Facebook, kena post dekat Instagram, kena post dekat Twitter, kena post dekat TikTok, kena post dekat Reels ataupun Thread, ni Thread kan, kena post dekat YouTube Short, kena hantar menggunakan Stala Connect dekat WhatsApp group, Messenger, Telegram, LinkedIn dan juga Pinterest. Kalau boleh masukkan semua sekali. Tapi kalau tak ada semua akaun ni, maka pilihlah mana yang anda ada. Okey, cuma saya masukkan logo kat sini supaya ingat, aku dah buat yang ni, aku dah buat yang ni. Oh, ni belum lagi. Ni belum lagi. Okey? Kejap saya ceritakan macam mana nak buat benda tu dan kat mana nak lakukannya. Ya, clear? Jelas. Okey, sebelum tu, ini adalah contoh. Yang ni saya contoh-contoh lah macam mana nak isi benda ni. Tapi macam mana nak keluarkan benda ni semua. Okey, so tugasan anda adalah kena hasilkan 7 topik. Dah siap dah kat bawah ni. Okey,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 topik nak kena buat. 7 topik ada 4 copywriting, maksudnya 28 copywriting yang anda kena hasilkan dalam masa seminggu supaya anda boleh schedule dan postnya selama sebulan. Faham? Kau tak faham ni? Okey? So task ni saya bagi masa seminggu, maksudnya daripada hari Sabtu 2 hari bulan 5 sehingga Sabtu, maksudnya 2 tambah 7, 9 hari bulan 5 semua orang kena siap. Okey, semua orang siap. Sebenarnya kalau anda buat ni, anda akan ambil masa lebih kurang sejam atau 2 jam, semua dah boleh settle dah. Siap posting, siap scheduling, dan ianya akan bergerak selama 28 hari. Anda bayangkan, anda buat kerja 1-2 jam, dianya bertebaran selama 28 hari. Bagus kau tak bagus? Tak. Okey, so saya ajar macam mana nak buat apa ni, nak buat content plan yang biasanya kita lakukan dekat company-company dekat luar sana. Memang kita sediakan benda ni awal. Sebab tu kita boleh manage beberapa company. Ini kita tengok, satu company pun tak larang nak posting. Sebab apa? Sebab tak follow step yang kita bagi ni. Ini cara paling mudah untuk control kita punya content. Okey. So, macam mana nak gunakan? Yang pertama, affiliate link dah ada. Cantik. Yang berikutnya, step yang berikutnya adalah nak hasilkan copywriting dan juga image. Yang ni saya gunakan Gemini. Nak buat apa? Tekan saja Your AI Agent dekat sini. Tekan je. Okey. Tekan je dekat sini. Dia akan bukakan satu Buna Copywriter Pro nama dia. Nama dia adalah Buna Copywriter Pro. Apa yang nak dilakukan dengan Buna Copywriter Pro ni? Simple saja kawan-kawan. Anda dah tengok kita punya affiliate training pada minggu pertama dan minggu kedua. Dr. Balan muncul dengan menceritakan kebaikan produk. Kenapa produk ni muncul dan bagaimana benda-benda tu produk ni boleh membantu kita kata manusia dekat luar sana. Yang mana manusia lah, tapi kalau bagi dekat kucing, insyaAllah kucing tu boleh hidup dengan lebih sihat lah. Okey. Itu lawak je, jangan percaya. Okey. Okey. So sekarang ni dekat sini anda katalah dalam banyak-banyak kes tu anda teringat, oh cerita pasal sinus. Okey. Di mana cerita yang bagi tahu dekat sini cerita pasal sinus. So anda cuba dapatkan balik information berkaitan dengan sinus yang anda ingat, yang anda rasa teruja dengan maklumat tersebut. Contoh, kita ambil kan. Okey. Dr. Balan, tak payah Dr. Balan lah, ceritalah. Okey. Buna Coffee ni, okey, Buna Coffee ni, okey, boleh bantu untuk kurangkan sinus. Okey. Macam kita kata kes saya kan, macam Umedan. Okey, macam Umedan tak apa, nak cerita pasal diri sendiri pun boleh juga. Okey, macam Umedan, dia mengalami sinus yang mild. Okey, selalu hidung berair. Okey, bersin setiap pagi. Okey. Dan alami bengkak, okey, di bawah mata. Okey. Okey, sebelum ni ceritalah. Sebelum ni dia tak perasan yang dia asyik minum minuman 3 in 1. Okey, seperti Mark Chocolate. Tulis Mark Chocolate supaya apa? Takut dia tulis directly macam sebenarnya nak cerita pasal Milo. Ceritalah nama lain sikit. Takut kan kita cerita pasal jenama lain, takut condemn pula kan. Okey. So kita Mark Chocolate ataupun kopi instant lain dari local produk. Nampak gitu. Daripada produk local produk yang lain. Okey.
Alright. Okey. Selepas mengenali produk, cerita je. Is a storytelling. Cerita je. Tak payah nak fikir banyak, nak suruh AI buat apa-apa, tak payah, cerita je. Selepas mengenali produk Buna Coffee, produk Buna Coffee, baru dia sedar yang bahan kimia seperti maltodextrin, betul tak saya je ni? Agak-agak betul tak betul, klik je kat sini. Maltodextrin kan, takut salah je. Seperti maltodextrin, okey. Yang digunakan sebagai filler dalam minuman instan ni, okey, boleh menyebabkan terjadinya sinus. Tak apa, ayat tak betul sikit tak apa, janji ada storytelling dekat situ. Sebab apa? AI boleh baca lah kan. Okey, boleh menyebabkan terjadi sinus. Dan sebab amal benda tu kan, cerita dia amal benda tu cerita dengan member kan. Sebab amal benda tu, maka dia jadi penyakit konsisten. Gitu, kononnya lah. Okey, selepas dia stop, selepas dia stop minum instant, okey, instant kopi yang lain, dan mengamalkan Buna Coffee, maka kehidupan dia lebih aman dan tenteram, katalah. Okey, sinus tidak lagi menyerang, gitu. Okey, ataupun instant kopi, dan juga kita kata milk chocolate kan, sebab saya sebenarnya banyak pada milk chocolate lagi daripada kopi. Chocolate, milk chocolate, saja tambah kan, termasuk teh tarik. Bagi je yang lain dan mengamalkan Buna Coffee, maka kehidupan lebih aman tenteram, sinus tidak lagi menyerang. Contoh tentu je. Maksudnya anda ambil petik daripada apa yang Dr. Balan duk cerita dalam, kita kata, video affiliate yang pertama, video affiliate yang ketiga. Jadi kata check balik apa yang anda rasa, ataupun anda teruja, ataupun memang kisah diri sendiri yang anda punya kan. So pilih satu topik yang anda nak buat untuk dijadikan copywriting. So nak buat simple saja, tulis je story sikit, tak payah panjang pun. Agak-agak anda rasa AI tu boleh faham apa yang anda nak sampaikan, send je. Okey, kalau guna pro version, buatlah thinking sikit kan. Tapi tak apa, nak guna fast pun boleh. So saya buat thinking je lah, submit je. Okey, so bila dah submit dekat sini, apa yang akan berlaku adalah AI ni akan cuba hasilkan 4 copywriting, termasuk image prompt, termasuk prompt untuk kita kata video sekali. 3 benda yang dia hasilkan, bukan 3 lah, 12. Okey, sebab dia akan hasilkan copywriting. Sebab dalam kita kata pembinaan copywriting, dia ada 4 framework yang berkesan untuk rakyat Malaysia. Kita ada 4 variasi kan, 4 variasi konten. Yang pertama, kita ada menggunakan framework ICAR. Kita ada framework FAB lah. Okey, ICAR ni apa? Attention, interest, desire, conviction, dan juga action. Ada call to action lah kan. Alamak, action saya lupa pula nak masukkan tadi, tak apa, kita buat sekejap lagi. Okey, FAB ni apa? FAB ni adalah features, advantage, dan juga benefit kepada produk tersebut. Cara tulis copywriting. Selain daripada tu, ada juga PAS, problem, agitation, dan juga solution.
daripada masalah, bangkitkan masalah tu jadi benda yang sangat susah dan bagi solutions. Selain daripada tu, kita ada BAB, before, after and bridge. Maksudnya dulu macam mana, sekarang yang diidam-idamkan macam mana. Maka B tu adalah bridge. Bridge tu produk kita lah. So dia ada 4 framework copywriting yang sesuai untuk digunakan. Okey, tapi saya tertinggal tadi apa dia? Saya tinggal tadi action. Okey, so dalam copywriting anda tu sentiasalah, saya tekan edit je lah kat sini masukkan. Okey, guna link ini untuk CTA. Tulis je lah macam dah, call to action kan. So link tu masuk mana ni? Yang ni lah, yang ni. Copy. Okay. So kita copy link sini, letak situ, update. Okay, tekan pada butang update. So dia akan regenerate balik lah. Okay, dia akan regenerate balik bersama dengan link untuk copywriting. Supaya senang je lah, tak payah nak copy paste setiap satu copywriting kan. Sebab dia akan muncul 4 satu kali. Okay, crafting Malaysia Coffee, content details. So dia akan buat 4 variasi konten, dia keluar dekat sini. So dia akan ada icon dan sebagainya. Hopefully ada link sekali siap-siap. So tak payah nak fikir banyak. Setiap copywriting ni dah ada link kan. Okay, so apa yang nak dilakukan bila dah muncul sebegini? Apa yang nak dilakukan adalah kena baca dan fahamkan benda ni. Okay, kena baca, maksud sesuai tak dengan apa nak buat. Korang perasan tak, bangun pagi je hidung buaya, bersin tak henti sampai mata pun bengkak. Ingatkan sebab habuk, rupanya sebab kopi kimia yang kita minum hari-hari. Ramai tak sedar bang filter macam maksud sinyal kopi instant biasa tu sebenarnya punca sinus makin teruk. Macam kawan kita Yumedan, dulu hidup terseksa dengan sinus mal, lepas dia stop minum cik Iwan pasaran dan tukar benda itu, terus settle masalah. Okay, so dia cerita kan. Dan jom tukar kepada ritual yang lebih sihat dari hari ni, cuma je sepak. Sila klik untuk order, settle. Ini adalah jenis menggunakan iCar. Okey, kalau FFB, so bacalah sikit. Kalau kena teruskan, kalau tak kena minta dia untuk edit lah. Contoh macam ni saya rasa quite okay, dah boleh lah. Alright, dah boleh lah untuk kita kata belas hari-hari kan, tak payah nak detail sangat kan. Okey, tekan butang copy dekat sini dan masukkan di dalam kita punya copywriting. Kat sini iCar kan, iCar dulu. Cuma betulkanlah ni macam spacing, format dia ni kan, betulkanlah sikit supaya nanti senang nak copy paste. Okey, gitu, settle satu copywriting dekat sini. So topik dia apa? Topik dia adalah sinus. Okey, topik sinus. Topik sinus. Kalau kat bawah ni topik apa? Topik kita kata energy booster lelaki untuk produk 4-in-1 kan. Energy booster lelaki. Boleh. Ambil je topik yang kita kata bersesuaian dengan anda. Okey, anda pilih topik supaya anda rasa selesa untuk bercakap berkaitan dengan topik tersebut. Okey, so kita dah ada copywriting. So copy lah dulu copywriting semua ni. Contoh ni, contoh. Okey, so masukkan, tunjuk satu-satu step by step supaya faham. Nanti kan sembang. Lepas tu tanya, Yumedan ni nak tekan apa? Ni nak buat apa? Ni dah tunjuk satu-satu ni, paste dulu. Okey, dah tunjuk satu-satu. Siap backspace ni pun tunjuk lagi. Tak tinggalkan anda dengan terkial-kial nak buat macam mana dan sebagainya kan, dah siap satu. Ambil lagi yang dekat bawah ni. Okey, yang kat bawah ni. Okey, letak kat sini pula. Masuk lagi. Dah ada dah. Susunan saya dah ikut susunan. So kalau jangan tersalah masuk lah. Okey, kalau tak anda lah yang keliru nanti. Ini jenis apa dan sebagainya kan. Susunan maksudnya lepas ni dia akan ada BAB dekat sini kan. Bukan BAB 1, BAB saja. Okey, kemudian nak buat kelakar teruk-teruk, buat kelakar biasa je. Dekat bahagian copywriting, BAB, maka masukkan dekat sini. Gitu. Kan? Kita kan jenis pemalas. So kalau jenis pemalas macam Yumedan ni, gunakan benda yang ada sistem. Okey, macam ni kita panggil sistem lah. Guna benda yang ada sistem sebegini. So next, apa dia? Next kita dah ada kan. So kita patah balik dekat iCar tadi tu, dia ada image prompt. Okey. So image prompt ni pula anda copy image prompt, copy.
Okey, dekat bahagian Gemini ni, okey, anda buka je lah new chat. Okey, so kita buka new chat. Dekat new chat ni anda boleh masukkan dia punya paste je prompt tu, tapi kena baca tau. Audience dia Malaysian woman in bright modern kitchen during the morning holding a steaming cup of Buna coffee with a look and refresh. Okey. Produk apa kena tengok? Real black coffee on the counter. So bila dia kata real black coffee on the counter, anda kena ambil file anda kena upload lah. Image yang ada yang diberikan tu, contoh macam apa image terbagi tu, Buna Coffee affiliate dalam ni kot. Bukan kat sini, kat media kot. Dekat media ni bukan affiliates dalam dokumen dokumen ada media dekat sini kan, bukan. Product listing, maafkan saya. So ambil lah produk real coffee tu adalah yang ni, real black coffee kat sini kan. Okey, ambil lah gambar tu, masukkan di dalam ni. Okey, kita ada banyak gambar berkaitan ni, nanti saya share lagi. Sebab dalam Buna Coffee ni, kalau tengok dalam media ni, kita ada beberapa ni lah, ada kopi yang macam ni, ada gambar yang macam ni, ada gambar yang macam ni. Sebenarnya gambar yang macam ni lebih tepat lah. Okey, nanti saya share semua jenis gambar ni supaya anda boleh gunakan dalam copywriting tu. Okey, pun tiba-tiba nak tambah pula lah, gatal kan, you medan kan, ambil lah gambar Minah ni. Sebab dia kata woman kan, so upload lah gambar woman sekali. Kalau gatal nak gunakan yang spesifik wajah dan sebagainya. Okey, pilih tools ataupun pilih tools dekat sini, pilih create image. Okey, dan tekan saja butang submit, sebab semua dia dah okey dah. Okey, kalau nak tolong baca untuk edit apa yang bersesuaian dengan apa yang kita nak. Kalau tak, try lah generate, hopefully dia keluarkan hasil seperti mana yang kita nak. Okey, nak kena tengok juga gambar ni, nak kena perhatikan ada silap ke salah ke kat mana, supaya gambar tu bila keluar, kita kata keluar dekat social media, maka ianya boleh diterima oleh khalayak ramai. Gitu, khalayak ramai kan. Okey, so kalau image ni lambat sikit lah. Okey, so image ni setiap daripada copywriting ni memang dah ada prompt siap-siap untuk setiap image. So setiap kali tu nak kena prompt. Okey, kena create image ni untuk kita masukkan. Gitu, nampak tu. Okey, lulus. Okey, nampak gambar cantik. Okey, nampak tak? Dia gunakan gambar yang ada dekat sini. Okey, pegang kopi pun warna gold, cantik, lulus. So bila lulus, download full image. Okey, kalau tak lulus, betulkan. Okey, bagi tahu dekat dia mana yang tak suka. So dekat sini, okey, contoh ni kan, kopi ni tak nak. Boleh bagi tahu kat dia. Okey, boleh bagi tahu dekat sini. Tak cantik lah image ni. Okey, coffee, nama apa nama ni? Coffee pot. Okey, remove, tak perlukan coffee pot pun. Remove all. Remove all, gitu je. Pas tak semicolon kalau malas nak buat ayat kan. Tu je. Okey, lepas tu kita pun create balik lah. Kita create balik. So hopefully dia boleh remove semua yang pot yang dua ni lah. Kalau tak, pakailah apa yang ada. Okey, so dalam kita punya sheet tadi kan, kita dah download. Yang ni adalah icon, jangan tersalah pula kan, nanti cerita lain, gambar lain. Dalam icon image yang kita prompt tadi tu, tekan pada kolom yang ni, tekan pada butang insert, tekan pada butang image, insert an image in the cell. Okey, insert image in the cell. Okey, supaya kita tak lupa gambar yang mana yang kita nak gunakan, yang kita dah download tadi tu kan. Tekan je kat sini, masukkan dekat sini. So dia akan masukkan dalam sel. Ni bukan nak gunakan untuk copyright, untuk keluar dan sebagainya, tapi supaya kita ingat bila kita nak pakai gambar mana untuk copywriting yang mana. Jelas? Jelas kalau jelas komen. Tak nak komen, ni video you mean tapi nak komen dalam ruangan komen dekat YouTube pun silakan. Baru banyak engagement kan. Okey, so tengok, dia keluarkan pot tu kan, lebih cantik gambar dia. Sebab ini tak perlukan pot, nak buat kopi tu terus masuk dalam cawan, terus on.
Okey, so kalau tak, download saja dan gunakan yang ni lah instead of yang tadi. So gambar ni boleh sentiasa edit-edit supaya apa yang kita rasa tak sesuai, maka buang. Okey, ataupun nak tambah, okey, silakan, tak ada masalah. So jelas kat situ. Gambar zoom sikit, tulisan dia okey ke tak, tak boleh nak zoom. Dan download ni tengok tulisan dia sama ke tak. Kalau tulisan okey, on. Jangan fikir banyak. Alright, sebab kita nak buat 28 konten. Kalau terlampau detail pun tak boleh juga. Tapi kalau tak detail pun tak comel juga, betul tak? Okay, so kita nak orang tengok tu, orang boleh ada rasa nak membeli. Okay, so anda teruskan untuk generate image. So image yang kedua, contoh, saya bagi contoh satu lagi kan, image kedua dekat sini kan. Bacalah image kedua kat sini, ambil copy. Okay, yang ni anda sebenarnya boleh je paste kat sini, tak ada masalah. Tapi cantiknya buka new chat. Cantiknya, tapi nak guna kat sini tak ada masalah. Kalau guna kat sini mungkin dia akan gunakan karakter yang sama, hopefully lah kan. Ni the man holding blue Buna coffee Ali Sache and the woman is holding a pink Kacik Fatimah. Maksudnya kena ada dua-dua gambar lah. Okay, so gambar yang mana? Gambar ni kita bagi dalam affiliates, dalam ruangan dokumen kita ada product listing. So dia ada tongkat Ali dengan Kacik Fatimah. So dua-dua gambar kena upload. Itu je lah, nak kena berhati-hati untuk upload gambar. So tekan butang submit, dah upload nanti kan. Tekan butang submit. Tunggu dah upload jap, kita submit. Settle dekat situ. Okay, kemudian nak buat apa lagi ni? Okay, katalah dah ada gambar, semua dah cukup kan. Kita dah cukup. Kalau boleh lengkapkan semua terus. Sebab benda ni akan ambil masa 30 minit, sejam. Okey, ataupun paling lama 2 jam lah kot. Nah, generate yang lama tu nak tunggu gambar tu siap. Boleh Clear? Okey, so bila gambar dah siap, contohnya macam ni kan, gambar dah siap. Okey, copywriting dah okey. Kita punya tengok, kita punya link affiliate tu dah ada okey. So next adalah kita macam biasalah, kita menggunakan macam Starla Connect kan. Okey, saya tunjuk satu round bagaimana nak buat Starla Connect. So apa nak lakukan, tekan pada butang campaign. Sebab kita dah ada Excel file. Kalau anda nak guna direct send out, silakan. Tapi ni lecehnya nak kena pilih satu-satu grup lah. Kalau campaign dah ada kita punya Excel yang kita belajar dalam minggu yang kedua hari tu, tekan saja, contoh saya ambil Starla dekat sini. Kita upload kita punya blasting. Kita punya Starla punya list group tu. Group list kan. Okay, so group list dekat situ, tekan pada butang next. Kat sini lah yang kita nak pakai kita punya copywriting. So okay, yang pertama kita nak ambil yang ni. Okay, kita ambil yang ni, kita pun copy lah, masuk dekat Starla, paste dekat sini, pastikan semua okey dan sebagainya. Nampak okey, upload gambar. Ini adalah gambar yang pertama tadi kan, yang kita download tadi. Jangan ambil yang daripada Excel tu, ambil yang kita download ni, barulah dia dapat high resolution. Okey, dekat sini tekan pada butang next. Schedule bila, setkan tarikh bila. Okey, setkan tarikh, contoh bermula macam ni 1 hari bulan, buat 1 hari bulan, lepas 2 hari bulan, lepas tu 3 hari bulan. Maksudnya kena buat repetition on that part. Okey, kalau rasa macam terlampau banyak, macam WhatsApp kan, WhatsApp anda buat selang sehari. Sebenarnya orang tak akan bosan sebab konten anda akan berubah setiap hari. Anda ada 28 konten kot, bulan depan buat lain. So kalau dia tengok pun, memanglah kita jual Buna Coffee, tapi penceritaan kita sentiasa berbeza. Gambar yang kita masukkan adalah berbeza. Tu difference dia dulu dan sekarang. Sekarang ada AI, guna AI lah untuk hasilkan secepat pantas. Okay, so buat 28 untuk 28 hari tu, setting lah setiap hari satu. Tak pun kalau segan sangat dalam grup orang, buatlah selang sehari. Okay, ataupun anda pecahkan, macam saya pecahkan grup. Satu grup Yaya, satu grup Starla, satu grup Umedan. Ada 3 nombor kan. Kalau yang 3 nombor, kalau tak grup tu anda ada 50 grup, 60 grup. Satu hari, hari Isnin 20, hari Selasa 20 grup yang lain, hari Rabu 20 grup yang lain. So hari Rabu kan, hari Isnin, Selasa, Rabu. Hari Khamis ambil grup yang hari Isnin tu. So dia adalah gap 3 hari sekali buat posting. So tak adalah rasa macam spamming sangat kan. Tapi anda bekerja setiap hari. Gitu cara dia kan. There's a lot of way macam mana kita nak plan untuk buat scheduling dan sebagainya.
So bila dah schedule dan sebagainya, next dah boleh send lah. Okey, dah boleh send. So kadang-kadang buat schedule ni kita buat kan, terlupa dan sebagainya, boleh check di bahagian scheduler. Bila anda buat anda punya posting lah, supaya tak bertindih, tak salah hari dan sebagainya. Tak adalah sampai hari yang sama tu sampai 2 kali, 3 kali dan sebagainya kan, sebab ini adalah WhatsApp kan. Okey. So untuk WhatsApp, settle lah seperti mana anda tahu. Ataupun anda macam rajin sikit nak guna banyak kali copywriting anda tu, anda simpan dulu dalam template pun boleh. Okey, anda simpan dalam template, maksudnya copywriting anda simpan dalam, tapi template tak berapa sesuai, takut anda tak ingat. Anda ada 28 kot konten. Okey, sebab apa? Sebab gambar anda tak boleh save. Dalam template ni anda tak boleh save gambar. Tak ada untuk saving gambar tu. So memang tak boleh lah untuk gunakan template. Nak guna pun boleh, tapi kena ingatlah gambar yang mana. Kena check balik dengan anda punya content plan. Oh, gambar yang ni, sebab tu ada gambar kat sini. Oh, copywriting yang ni, gambar yang ni. So cari balik gambar anda dalam folder tersebut. Jelas clear kalau clear, tap screen sikit. Memang tak boleh lah ni rakaman Umaden. Kau dah mengapa, tapi tak apa, kita buat macam kelas. Okey, clear. So settle untuk bahagian kita kata start connect. So kita tengok dekat sini. Oh, kita tengok WhatsApp dah siap. Telegram, post dekat Telegram. Okey, Facebook pula. Facebook boleh schedule ke? Facebook boleh schedule kawan-kawan. So buka Facebook dekat sini. Okey, buka Facebook dekat sini. Contoh bagi ni clear ni, jelas ni. Supaya kita kata anda buat tu tak ada salah. Ni kan Umaden kata guna WhatsApp, semua masuk WhatsApp. So terlupa nak masuk dalam Facebook, terlupa nak masuk dalam Instagram. So benda ni boleh dilakukan, tak ada masalah pun. Okey, WhatsApp email, masuk dekat sini. Paste je lah copywriting. Copy belum lagi nak paste. Macam mana Umaden? Copy dulu. Okey, copy. Masuk dekat Facebook, copy, paste dekat sini, tak ada masalah. Masuk gambar. Gambar kan ada. Dah generate. Masuk gambar sekali. Dah ada gambar situ, dah ada copywriting situ. Buat apa next? Okey. Tekan dekat sini ni. More post, add your post, get WhatsApp message. Tak payah. Okey. Tak payah. Sebab dah ada link siap-siap dah ni. Dah ada link yang dia boleh tekan. Ni serabut ni. Buang sikit. Nanti kan link tu tak boleh tekan. Okey, pastikan ada biru macam ni. Tekan pada butang next. Dekat butang next ni, pilih scheduling option. Pilihlah nak schedule pada bila. So schedule bila ni? Dah siap 28, schedule untuk 28 hari. Jangan fikir banyak. Okey, jangan fikir banyak. Terus schedule untuk 28 hari. So that walaupun anda tidur, ada kerja, ada sawah padi yang nak kena uruskan, ada anak yang nak uruskan dan sebagainya, setiap hari anda bagi, maksudnya marketing anda berjalan. So tak ada lah tertunggu, busy lah Umaden, tak ada. Kau dah schedule untuk sebulan terus. Content plan ni cukup untuk sebulan sebab dia 28 hari, 28 konten, betul tak? 7 kali 4, 28. So anda buatlah schedule terus untuk 28 hari. Jangan nak tunggu, jangan apa, biar benda ni berjalan, sebab marketing is consistency. Kalau anda stop, terlupa, malas terutamanya kan, maka bila sales nak masuk? Okey, dan anda bayangkan kalau setiap hari semua orang buat satu posting. Ni baru kita cerita satu posting tau. Satu hari satu posting, ada 30 orang. Maksudnya setiap hari ada 30 iklan berkaitan Buna Coffee berlalu lalang dekat komuniti kita. Dekat Facebook, dekat Instagram, dekat WhatsApp dan sebagainya. Dan bayangkan bila terlampau banyak kita kata marketing tu secara berkumpulan. Sebab tu kita katakan benda ni adalah a team. Bila banyak berlaku dekat luar sana secara berkumpulan, maka orang akan terbiasa. Macam kita kata nak beli ubat gigi Colgate. Kenapa Colgate? Sebab terlampau banyak dah nampak Colgate dekat luar sana. So kepercayaan tu mula timbul. Alright, dan bayangkan kalau 30 orang ni buat serentak dan setiap hari buat, maka orang akan rasa benda tu adalah normal kepada kehidupan dia lah. Orang ni buat Buna, orang ni buat Buna. Padahal 30 orang ni, tak ramai pun. Okey. So, bila dia nampak dekat sana, dah ada kebiasaan dekat sini. Siapa ni Kak Nik ni buat konten Buna? Dia punya ni. Tapi kalau ramai-ramai 30 orang ni buat serentak,
Maka ni Buna, Buna kenapa Buna ni kopi bagus sangat ke? Padahal it's not about many, it's not about many people talking about that. It's all about many posting yang dilakukan oleh kita bersama-sama. Ingat kita ambil 30 je ni. Okey, dalam rakaman cerita tak apalah. Okey, kita ambil 30 saja affiliates untuk kita bangunkan. So yang jaga online, yang buat online 30 orang ni je. Mana-mana pergi 30 orang ni je lah yang dapat keuntungan. Okey, siapa tak buat tak dapat. Sebab apa? Link anda tidak dikenali. Gitu. Okey, sebab link anda tidak dikenali. Itu je cerita dia. So cerita sekarang ni bagaimana dengan pelbagai platform kita nak buat, kita buat serentak. Okey, so pukul berapa nak post di Medan? Suka hati kau lah, mana rasa sesuai. Kalau anda biasa letak pukul 10, biar semua standard 10 pagi. Okey, kalau pukul 2 petang, 1 hari bulan 2 petang, 2 bulan 2 petang, 3 bulan 3 petang, supaya anda capture orang yang buka Facebook pada pukul 2 petang. Kenapa? Medan boleh bila-bila masa ke? Depends, ada masalah. Setiap masa ada orang buka Facebook, setiap masa ada buka Instagram, setiap masa ada buka TikTok. Ada je orang dalam platform tersebut. So anda akan capture orang yang aktif pada waktu tersebut. Menipu je sebenarnya kan. Tak kisah post lah bila-bila pun tak ada masalah, selagi mana ada engagement dekat anda punya konten, maka ianya bergerak dan menular dekat luar sana. Boleh pukul berapa pun tak kisah, post je, tapi kalau boleh konsisten. Sebab apa? Algoritma dalam setiap social media ni dia baca konsistensi. Anda post setiap hari, dia kata anda konsisten. Anda post pukul ni, dia kata anda konsisten pada waktu ini untuk buat posting. Maksudnya anda committed untuk buat konten dalam platform dia. So bila anda committed menyediakan konten yang mereka tak lakukan, platform tak lakukan, maka mereka akan sayanglah dengan anda. Kalau aku ban account ni, dia committed buat konten, aku ban account ni, maka tak ada konten lah dalam platform aku. Gitu je anda fikir. Simple. Dia win-win situations. Okey, cuma dekat luar sana ramai yang buat konten. So semakin konsisten anda berlaku, sebulan, 2 bulan, 3 bulan konsisten, algoritma akan cache anda, jangan risau. Okey, akan cache anda. So anda tak akan tahu konten yang mana yang akan boom, meletup ataupun viral. Waktu tu link anda tak ada dengar banyak lah. Kecing je lah. Bukan kena post apa sebenarnya. Semua yang akan capture tu adalah daripada pihak syarikat, akan pack hantar, anda dapat commission, settle masalah kita kan. Okey, just ambil masa satu hari tu 1 ke 2 jam, setting semua sekali, scheduling untuk kita kata Facebook. Okey, so schedule. So bila dah schedule, tekan je lah schedule kat sini kan, schedule for later. So tekan schedule for later, tekan saja schedule dekat sini. Jangan off share to story. Dekat story pun on sekali. Always share post to story, senang. So tak payah buat 2-3 kerja, betul tak? Save. On je sekali semua. Okey, dah settle, public, semua public dan sebagainya, schedule, settle. Okey, dah masuk schedule. Alright, so Instagram pun buat benda yang sama. Instagram buat schedule. TikTok pun sama, ada scheduling, buat benda yang sama. Kalau TikTok, dia kan image kan, just masuk je lah. Buat lagu je, masukkan lagu sikit, ada image, settle. Itu je lah. Alright, kalau tak, buat video. Sebab apa? Dalam ni kita ada yang ketiga, iaitu adalah video. Kalau ikutkan, anda copy je yang ni. Kalau ikutkan anda copy je yang ni. Okey, anda masukkan dalam Google Flow seperti mana kita belajar dulu tu kan. Anda boleh hasilkan video, tak ada masalah pun. Okey, yang mana boleh hasilkan video, upload video anda dekat sini, image kau tak apa, janji kita tahu, ataupun letakkan link video anda tu. Okey, anda bagi link di video anda tu, so anda pun tahu video mana untuk anda buat posting dan sebagainya. Sebab 28 hari ni tak ingat dah ni gambar yang mana satu untuk copywriting yang mana satu. That's why kita ada content plan yang sebegini, supaya kita ingat copywriting yang mana, image yang mana. Okey, jap nak tengok sikit gambar dah siap dah. Gitu gambar dia. Okey, berjambang keluar. Alright, sebab pegambar ni kan tengok cantik. Pada gambar gitu je bagi kan. So lebih kurang cantik. So boleh download, gunakan untuk yang berikutnya. So ulang proses ni untuk setiap kita kata row
dan juga sentiasa schedule kepada semua platform yang anda ada. Make sure anda tebarkan link anda ni seluas-luas mungkin, sejauh-jauh mungkin. Itu cerita dia. Okey, ambil 1-2 jam satu hari, schedule untuk terus 28 hari. Tak apa Umedan, saya slow lah, tak berapa nak pandai, tak apa. Hari ni ambil 2 jam, esok ambil 2 jam, lusa ambil 2 jam, takkan tak cukup lagi. Buat seminggu-seminggu kan. Okey, cumanya ceritanya adalah yang pertama, kenapa saya buat 7 kali 4 macam ni dia punya matrix kan. Satu, cerita China, energy booster, lelaki dan sebagainya kan. So bila anda buat posting, kalau anda buat posting ke kanan, dia bosan lah. Kenapa? 1 hari bulan cerita sinus, 2 hari bulan cerita sinus, 3 hari bulan cerita sinus, 4 hari bulan cerita sinus. Tak menarik betul tak? Okey, tapi kalau lah 1 hari bulan sinus, 2 hari bulan energy booster, 3 hari bulan topik ketiga, topik keempat, topik sampai ke-7. Okey, lepas tu anda pun ulang balik daripada sinus untuk minggu yang berikutnya. Gitu. Nampaklah cantik sikit betul tak? Okey, anda tak adalah cerita benda sama. So everything pun, every time pun orang nampak, oh cerita orang itu dah cerita sinus. Tak ada, ingat yang minggu lepas. Manusia ni kalau yang bukan diri sendiri ataupun dia tidak menyakiti hati dia tak ingat. Okey, tapi kalau dia perasan anda buat tu, anda berjaya, maka waktu itulah dia mulalah nak mengapa-apakan anda. Ni buat senyap-senyap je. Tebal link dekat semua sosial media yang ada, dekat mana, WhatsApp kau, Telegram kau, Messenger kau, apa segala bagai, pergi tebak. Okey, so syaratnya menggunakan AI. Saya dah siapkan dah ni. Bayangkan copywriting ni boleh dihasilkan dalam less than 1 hour untuk semua copywriting. Cuma image tu dah lama sikit nak sediakan. So kalau anda sambil masak ke, sambil apa kan, letak prompt, hantar untuk dia generate, maka dia boleh simpan kepada anda. So gambar-gambar yang dah buat tu, tengok je dekat my stuff ni, adalah gambar yang dah generate selama ni. Ni saya generate sebelum ni kan, dah ada dah. So kalau terlupa dan sebagainya kan, hantar tinggal. Sebab dekat Gemini ni, bila anda buat mana tadi bila anda buat ni, anda ni dia boleh generate 2-3 konten serentak. Okey, bukanlah new chat kan, lepas tu tak jumpa cari, buka je lah my stuff. Clear jelas gitu ceritanya. Faham? Kau dah faham ni? Okey, so tugasan anda adalah untuk menghasilkan 28 konten dan mesti submit sebelum 9 hari bulan 5. Dah siap konten anda dan dah siap schedule untuk 1 bulan. Okey, kalau anda slow, ambil 2-3 hari, tak ada masalah. Ada masalah, PM Umedan, tanya start dekat mana. Okey, so that's adalah harapan saya. Semua orang 30 ni ada copywriting, ada image untuk digunakan. Okey, next month kita akan buat lagi. Kita buat konten baru pula next month, jangan risau. Okey, next month kita buat konten baru pula. So tak adalah benda yang sama kita dah ulang-ulang. So orang tengok kan macam copywriting sama, sebiji je kan, bosan lah. Hari-hari copywriting sama sebenarnya. Dah ada AI memudahkan, mempercepatkan proses kita buat kerja. Kenapa kita tak gunakan? Jelas tak jelas ni? Clear? Yang ni jangan ajar dekat orang lain. Kalau ajar kat orang lain lebih cepat menghasilkan konten daripada kita, kalah kita. Sebab apa? Sebab dekat luar sana tak ramai lagi yang pandai guna teknik ni. Dan teknik ni jangan haraplah Umedan nak buat kelas free nak ajar teknik sebegini. Memang tak ada. Minta maaf. Okey? Sebab kalau ramai buat macam ni, kalau anda buat satu konten satu hari, saya dah kena buat 3 konten satu hari. Baru boleh lawan anda, betul tak? Okey? Gitu cerita dia. So jangan cerita kat orang banyak-banyak sangat. Simpan video ni betul-betul, belajar betul-betul, ambil skill betul. Sebab 30 orang ni je yang saya ajar cara nak buat. Yang lain saya ajar surface je. Tak ada detail macam ni. Sebab kadang surface pun memang kita tunjukkan, yang pandai dapat lah. Yang tak pandai kan, mana? Kalau tak tunjuk step by step macam ni, dia pun tak tahu macam mana nak dilakukan. Okey? Jelas ke tak jelas ni? Okey, clear? Clear. Bagi thumbs up sikit. Oh, okey. Yang baju merah tu. Okey, alright.
Thumbs up. Okay. Alright. Yang baju merah. Thumbs up Okay, cantik. Alright. So, that's it untuk tugasan anda. Saya pun tak cerita panjang. So, this one ada lebih kurang 1 jam kot dia punya arahan, description dan sebagainya. Okay. So, kalau ada masalah, terus PM saya, tanya je dalam grup, tak ada masalah Okay. So, ada masa sejam lagi untuk kita punya kelas. So, terus buat. Terus buat, jangan fikir panjang. Okay. Terus buat. And then, dah siap bagi tahu saya akan check lah. Mungkin ada, saya dengan Dr. Balan akan check, mungkin ada beberapa benda yang tak sesuai dan sebagainya. Kita akan bagi tahu kemudian lah. Okay. Ataupun dah AI yang buat kan. Sebab saya memang kontrol jawapan tu, saya kontrol dekat bahagian belakang. Untuk maklumat dan sebagainya. So that should be okay lah kot. Okay, post dulu. Anything kita handle kemudian. Clear? Okay, jelas. Alright, itu sahaja daripada saya. Semedian Digital Marketing Professional is a must untuk anda lakukannya. Ni bukan nak paksa, tapi kalau buat insya-Allah ada result. Yang tak buat memang tak ada result. Yang buat 50-50, dapat jualan tak dapat jualan. Tapi yang tak buat 100% tak dapat jualan. So anda nak tergolong daripada golongan yang mana? Curi masa anda, ambil masa, tak apa, tak tidur malam, pinjam 2 jam. Pinjam 1 jam 1 hari untuk buat. Bukan lama pun. Kalau sejam saya rasa boleh buat at least seminggu punya konten. Okay. Seminggu punya konten ada. So ambil sejam hari ni, esok sejam, lusa sejam. So tulak sejam 4 hari dah cukup dah. 4 minggu. Boleh Okay. Yang penting buat. Alright. So good luck saya ucapkan, dan saya sangat-sangat harapkan semua orang, 30 orang ni lakukan proses ni. Dan anda tahu saya akan check, so saya tahu siapa yang aktif dan siapa tak aktif. Okay, yang aktif saya akan bantu lebih lagi. Boleh? Okay, sure. Itu sahaja daripada saya, Humanian Digital Marketing Professional. Assalamualaikum dan good luck.